Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Ahmad Aiman dengan nombor matrik P149166 dari kumpulan 9 akan membentangkan isi kandungan laporan kami yang bertajuk Bagaimana Sekolah Mendapatkan Dana untuk Pembangunan Fasiliti Sekolah. Laporan kami dimulakan dengan ringkasan eksekutif yang meringkaskan keseluruhan laporan ini. Disusuli dengan 2.0 pengenalan pendidikan kesawanan, 2.1 definisi pendidikan kesawanan, 2.2 kepentingan pendidikan kesawanan kepada murid, 2.3 kepentingan pendidikan kesawanan kepada guru, 2.4 kepentingan pendidikan kesawanan kepada sekolah, 3.0 topik utama iaitu bagaimana sekolah mendapatkan dana untuk pembangunan fasiliti sekolah. 3.1 definisi pendekatan inklusif dalam penjenaan dana, 3.2 isu-isu yang terjadi dalam penjanaan untuk dana untuk sekolah. 3.3 implikasi penjanaan dana terhadap pembangunan fasiliti sekolah di Malaysia. 3.4 cabaran sekolah terhadap penjanaan dana bagi pembangunan fasiliti sekolah. 3.5 cadangan penyelesaian bagi memperoleh dana pembangunan fasiliti sekolah. 4.0 ringkasan, 5.0 rujukan, 6.0 lampiran. Seterusnya saya akan membentangkan konsep pendidikan kesawanan. Pertama sekali, pendidikan kesawanan merupakan satu proses di mana murid memperoleh ilmu dan kemahiran berkaitan bidang kesawanan melalui aktiviti pembelajaran. Ini termasuklah pengetahuan tentang cara memulakan perniagaan, menguruskan kewangan dan memahami risiko serta peluang perniagaan. Tujuan utama pendidikan kesawanan ialah untuk memupuk minat murid terhadap bidang keusahawanan. Selain itu, pendidikan keusahawanan juga penting untuk melahirkan murid-murid yang kreatif, berinisiatif, berani mengambil risiko serta bijak membuat keputusan. Ciri-ciri ini amat penting dalam dunia moden pada hari ini yang sentiasa berubah dengan pantas dengan wujudnya idea-idea dan penemuan baru. Akhir sekali, pendidikan kesawanan diberikan secara berperingkat bermula dari sekolah rendah sehingga ke peringkat pengajian tinggi di universiti. Dengan pendedahan dari awal ini, murid dapat mengenal pasti potensi diri mereka dan diharapkan untuk memilih bidang ini sebagai kerjaya suatu hari nanti. Seterusnya, saya akan mengongsikan kepentingan pendidikan keusahawanan kepada murid. Yang pertama, pendidikan keusahawanan dapat membangunkan kemahiran pribadi mereka seperti komunikasi, kerjasama dan sikap kepimpinan. Melalui aktiviti-aktiviti keusahawanan, murid akan belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain, bekerja dalam pasukan serta memimpin kumpulan dalam projek-projek tertentu. Yang kedua, pendidikan ini juga meningkatkan kreativiti dan inovasi murid dalam menyelesaikan masalah. Ini kerana sedia maklum dalam dunia perniagaan, kita sering berdepan dengan pelbagai cabaran. Maka murid perlu berfikir secara luar kotak dan kreatif untuk mencari penyelesaian yang berkesan kepada masalah tersebut. Yang ketiga, pendidikan keusahawanan akan membentuk sikap bertanggungjawab dan kebolehan mengurus masa dengan baik. Ini kerana murid perlu merancang tugasan, menepati tarikh akhir sesebuah projek serta memastikan kerja dijalankan secara teratur dan berdisiplin. Dan yang terakhir, melalui pendidikan ini, murid juga mendapat pendedahan awal tentang pengurusan kewangan termasuk konsep keuntungan, kerugian dan bagaimana menyediakan bajet. Ini semua adalah kemahiran yang penting dan boleh digunakan bukan sahaja dalam perniagaan, malah dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, saya akan mengongsikan kepentingan pendidikan keusahawanan kepada guru. Yang pertama, pendidikan keusahawanan akan meningkatkan kreativiti guru dalam menyediakan rancangan pengajaran harian mereka. Ini kerana dengan adanya elemen keusahawanan, guru perlu merancang aktiviti-aktiviti yang lebih menarik, interaktif dan berasaskan dunia sebenar. Secara tak langsung akan menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan kepada murid. Selain itu, pendidikan ini juga dapat mewujudkan hubungan yang lebih rapat antara guru dan murid melalui aktiviti kerjasama. Dalam projek keusahawanan, guru dan murid akan bekerjasama untuk merancang strategi perniagaan dan menjalankan aktiviti bersama. Ini akan membina semangat kerja berpasukan antara murid dan guru. Akhir sekali, pendidikan keusahawanan memberi peluang kepada guru untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara, iaitu melalui pendidikan. Dengan membimbing murid dalam bidang keusahawanan, guru akan melahirkan generasi yang mampu menjadi usahawan berjaya pada masa depan dan ini secara tak langsung menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Seterusnya, saya akan membentangkan kepentingan pendidikan keusahawanan kepada sekolah. Yang pertama, pendidikan keusahawanan dapat mengeratkan hubungan antara guru, pelajar dan komuniti setempat melalui pelaksanaan program seperti Hari Koperasi, Karnival Sukan dan Jualan Amal yang melibatkan penyertaan semua pihak.
Aktiviti ini secara tak langsung menjadikan sekolah sebagai penghubung antara masyarakat. Sebagai contoh, sekolah-sekolah yang mempunyai murid-murid dari kampung-kampung yang berbeza, maka sekolah akan jadi tempat untuk mereka saling berhubung walaupun mereka daripada kawasan yang berbeza. Selain itu, pendidikan kesusahanan juga membantu menjana sumber pendapatan tambahan kepada sekolah. Melalui aktiviti jualan, koperasi sekolah dan program kesawanan, sekolah akan mendapat dana tambahan bagi nambah baik kemudahan dan melaksanakan program yang memberi manfaat kepada murid. Akhir sekali, pendidikan kesawanan turut membina semangat muafakat dan perpaduan dalam kalangan warga sekolah. Guru, murid serta staf sekolah dapat bekerjasama dalam merancang dan melaksanakan program kesawanan secara bersama-sama. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Fatin Akilah binti Syari, P152520 akan membentangkan tentang pengenalan bagaimana sekolah mendapatkan dana untuk pembangunan fasiliti. So, seperti yang kita tahu, fasiliti sekolah ni seperti bilik darjah, makmal, tandas, perpustakaan dan sistem ICT amat penting untuk proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan selesa. So, fasiliti yang lengkap bukan sahaja dapat tingkatkan motivasi pelajar, tapi dia juga dapat memudahkan guru untuk menyampaikan ilmu dengan lebih berkesan. Di Malaysia, seperti yang kita tahu, sekolah kerajaan biasanya mendapat peruntukan daripada kerajaan pusat seperti melalui bantuan geran per kapita iaitu PCG. Namun, banyak sekolah khususnya yang kita tahu dekat kawasan luar bandar masih lagi menghadapi kekangan kewangan untuk menyelenggara atau menaik taraf kemudahan yang sedia ada. Jadi kebergantungan mereka terhadap dana kerajaan adalah tidak mencukupi. Sebagai penyelesaian, kebanyakan sekolah dimula melaksanakan pelbagai pendekatan alternatif untuk mendapatkan dana. So, salah satunya ialah pendekatan inklusif, iaitu melibatkan pelbagai pihak seperti PIBG, alumni, komuniti setempat, syarikat korporat dan NGO. Contohnya melalui sumbangan derma, program anak angkat, syarikat dan wakaf pendidikan. Selain itu, kepimpinan sekolah turut memainkan peranan yang penting seperti guru besar atau pengetua perlulah proaktif untuk merancang strategi kewangan, menjalin kerjasama luar serta mengurus dana dengan telus dan berintegriti. Latihan pengurusan juga penting agar setiap usaha lebih berkesan. Selain itu, pendidikan keusahawanan menjadi platform berimpak tinggi. Sekolah, kebiasaannya dia akan menganjurkan aktiviti seperti hari kantin, jualan hasil pertanian dan produk kreatif murid. Ini bukan sahaja dapat membantu sekolah mendapatkan dana, malah ia juga melatih murid dapat menjadi seorang yang kreatif, berdikari dan berdaya saing. So, sebagai kesimpulan, dengan strategi yang pelbagai, kolaboratif dan inklusif, sekolah dapat menjana dana secara berterusan untuk pembangunan fasiliti. Usaha ini bukan hanya memberi manfaat kepada infrastruktur sahaja, tapi juga kepada sosial dan masa depan murid secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zuhairi bin Zulkifli. Matrik saya P150952 dan di sini saya akan membincangkan isu-isu yang terjadi dalam penjanaan dana untuk sekolah. Yang pertama, pengurusan kewangan sekolah. Pengurusan kewangan sistematik dan telus penting untuk capai misi dan visi sekolah. Strategi kewangan kukuh diperlukan bagi menyokong pelaksanaan program dan penyelenggaraan fasiliti. Cabaran utama menurut Rajni dan Aida pada tahun 2024, kekangan pertukaran kewangan. Dana hanya cukup untuk operasi asas dan tidak mencukupi untuk penambaikan dan penyelenggaraan infrastruktur. Dan isu yang kedua adalah kepimpinan dan ketulusan dalam pengurusan kewangan. Kepimpinan guru perlu mengamalkan ketulusan untuk elak pembaziran dan kepincangan kewangan. Menurut kajian Rosita dan Hana pada tahun 2022, kecekapan tinggi menunjukkan tanda kejayaan organisasi. Pengurusan cekap dan berintegriti menyokong kecemerlangan akademik dan pentadbiran. Kecekapan bantu capai sasaran kawal risiko dan tingkat prestasi organisasi.
Dan seterusnya, masalah semasa sekolah. Pengurusan tidak cekap boleh menjadikan prestasi akademik yang lemah. Dan seterusnya, isu yang ketiga yang dapat dilihat adalah peranan pengurusan kewangan yang cekap. Menurut kajian Hayati pada tahun 2021, kewangan yang cekap boleh menjadikan kunci program berkesan dan berkhidmatan pendidikan berkualiti. Pengetua dan guru besar bertanggungjawab merancang, menyelia dan kawal pembelajaran. Pengurusan telus dan berintegriti meningkatkan keyakinan warga sekolah. Ia juga menggalakkan penyertaan komuniti dalam pembangunan sekolah. Dan isu yang terakhir dapat dilihat ialah wakaf sebagai dana alternatif pendidikan yang diperkenalkan sebagai alternatif kewangan akibat ketidaktentuan ekonomi dan kebergantungan kepada peruntukan kerajaan. Menurut kajian EDEH 2020, pandemik COVID-19 menambah cabaran dalam pengurusan pendidikan, terutamanya aspek pelajaran dalam talian. Ia juga dapat disokong oleh Muhammad Faizal pada tahun 2021. Wakaf dilihat berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan dalam sektor pendidikan. Pelaksanaan wakaf berdepan cabaran seperti kekurangan kepakaran, isu undang-undang dan tahap penerimaan masyarakat. Dan selain itu, pengurusan wakaf juga perlu telus, patuh syariah dan selari dengan perundangan negara bagi memastikan keberkesanan sebagai sumber kewangan sah dalam pendidikan. Terima kasih kepada rakan seperjuangan saya. Saya Azzi Nur Idayu Amira akan meneruskan sesi pembentangan seterusnya. Antara implikasi terhadap dana yang diperoleh untuk pembangunan fasiliti sekolah termasuklah kualiti murid meningkat. Kualiti mempunyai definisi yang luas, merangkumi pelbagai aspek dalam menghasilkan kemanjalian murid. Kemudahan yang lengkap seperti bilik darjah berhawa dingin, makmal yang lengkap dan bilik khas mampu memperbaiki kualiti pembelajaran. Kemudahan dan infrastruktur di sekolah dapat meningkatkan kualiti pendidikan murid melalui kandungan yang berkualiti tinggi dan alat bantu mengajar yang dapat memberi impak terhadap pengetahuan dan kemahiran murid. Sekiranya segala kemudahan ini tidak akan diperoleh tanpa dana yang mencukupi, murid akan belajar dalam keadaan tidak selesa atau tidak selamat serta kekurangan alatan atau kemudahan yang menjejaskan pencapaian akademik murid-murid di sekolah. Selain itu, guru-guru juga mendapat pelbagai manfaat daripada dana untuk pembangunan fasiliti sekolah. Pembangunan fasiliti sekolah turut memberi implikasi yang besar kepada para guru sebagai tulang belakang sistem pendidikan. Fasiliti yang lengkap dan moden dapat meningkatkan keberkesanan proses pengajaran guru melalui penggunaan bahan bantu mengajar yang lebih interaktif dan inovatif seperti projektor, papan interaktif dan makmal berteknologi tinggi. Implikasinya adalah para guru dapat mengajar dalam suasana yang lebih selesa dan berkesan. Guru juga berpeluang mempelbagaikan kaedah pengajaran dan menyesuaikannya dengan pelbagai gaya pembelajaran murid, sekaligus menjadikan sesi pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Di samping itu, dana yang diperoleh memberikan implikasi yang positif terhadap fasiliti sekolah yang memainkan peranan penting dalam mencorakkan suasana pembelajaran dan kehidupan seharian murid. Pembelajaran yang lebih baik akan diperoleh daripada kemudahan fizikal yang dinaik taraf seperti tandas yang bersih, bilik darjah yang selesa dan dewan serbaguna yang moden memberikan impak yang positif terhadap pengalaman pembelajaran. Sebagai tambahan, sekolah yang mempunyai fasiliti yang baik akan menjadikan sekolah tempat yang lebih menarik untuk murid dan juga dapat meningkatkan reputasi dan prestij institusi tersebut dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, terdapat beberapa implikasi negatif terhadap pembangunan fasiliti di sekolah dalam usaha untuk mendapatkan dana, dan salah satunya adalah terbentuknya jurang kemudahan antara sekolah bandar dan sekolah di luar bandar. Hal ini dikatakan demikian kerana sekolah di luar bandar agak sukar untuk mendapatkan sumbangan daripada pihak swasta, alumni atau komuniti berbanding sekolah di bandar. Kesannya, jurang ketidakseimbangan dari segi kemudahan akan wujud yang boleh menjejaskan peluang murid di kawasan luar bandar untuk bersaing secara adil. Kenyataan ini boleh disokong melalui pandangan daripada Maijin, Talin dan Mohsin 2024 menyatakan bahawa akibat kekurangan kewangan seperti belanjawan yang terhad dan kekurangan kaki tangan di kebanyakan sekolah luar bandar sedikit sebanyak menghalang dan membantutkan peluang pendidikan dan aktiviti ko-kurikulum di sekolah luar bandar secara efisien. Tambahannya, Hanisi et al. 2022 juga turut menyatakan bahawa jurang akses kepada teknologi juga dan sokongan pengajaran khusus memburukkan lagi ketidaksamaan pendidikan di kawasan luar bandar. Seterusnya, implikasi negatif adalah kekurangan dana memberikan impak yang sebaliknya seperti menyebabkan kelewatan atau ketidakmampuan sekolah
untuk membina atau menarik taraf kemudahan asas seperti bilik darjah, makmal sains, perpustakaan dan tandas yang selesa. Kemudahan ini adalah penting untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Murid-murid mungkin akan berasa tidak selesa, kurang motivasi untuk belajar dan sukar untuk menumpukan perhatian dalam kelas sekiranya kelas tidak mempunyai kemudahan yang mencukupi dan berkualiti. Kesannya, risiko kemalangan dan masalah disiplin akan turut meningkat. Situasi ini juga menyebabkan lebih banyak ancaman keselamatan seperti kemasukan orang luar tanpa kebenaran, vandalisme dan buli. Dalam masa yang sama, risiko kemalangan seperti keruntuhan siling, lantai licin atau berlubang serta kebakaran turut meningkat apabila sistem keselamatan dan penyelenggaraan tidak dipantau dengan baik. Secara keseluruhannya, pembangunan fasiliti sekolah yang berkualiti merupakan elemen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Malaysia. Dana yang mencukupi daripada pelbagai sumber adalah kunci untuk memastikan fasiliti yang lengkap dan selesa yang bukan sahaja memberi manfaat kepada murid dengan menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi juga kepada guru-guru dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka. Assalamualaikum, saya Siti Zulaikha binti Hamzah. Pada hari ini akan membentangkan mengenai cabaran-cabaran utama dalam penjanaan dana di sekolah. Yang pertama, kita berhadapan dengan kemerosotan peruntukan tahunan daripada kerajaan. Jumlah dana yang disalurkan tidak seiring dengan tambahan bilangan sekolah. Situasi ini menjejaskan aspek penting seperti perbaikan bangunan, penyelenggaraan makmal dan pembelian teknologi pendidikan. Seterusnya, sistem pendidikan kita yang terlalu berpusat tidak memberi autonomi kewangan kepada sekolah. Segala proses penyaluran dana terikat dengan birokrasi yang panjang, menyukarkan pelaksanaan program secara pantas dan efisien, terutama program yang bersifat segera atau ad hoc. Cabaran yang ketiga adalah sekolah di luar bandar pula menghadapi kekurangan sumber kewangan dan sumber manusia. Ada sekolah yang mengalami kekurangan guru, kekurangan bilik darjah dan infrastruktur asas yang tidak mencukupi. Bagi sekolah orang asli, cabaran menjadi lebih unik seperti kehadiran murid yang tidak konsisten dan bahan bantu mengajar yang tidak sesuai dengan budaya setempat. Seterusnya adalah kelemahan pengetahuan dan kemahiran pengurusan dana. Antara punca penting ialah kurangnya kemahiran pengurusan kewangan dalam kalangan guru dan pentadbir. Banyak sekolah gagal memanfaatkan peluang sumbangan luar seperti bantuan kerajaan, swasta maupun NGO. Tambahan lagi, gaya kepimpinan keusahawanan dalam kalangan pentadbir sekolah masih kurang diamalkan. Seterusnya, terdapat juga halangan undang-undang yang mengehadkan sekolah meneroka dana alternatif seperti wakaf. Kebanyakan negeri meletakkan kuasa di bawah Majlis Agama Islam Negeri dan tiada akta khusus atau dasar seragam yang mewakafkan atau membolehkan wakaf diuruskan dengan efektif oleh sekolah. Dana yang terkumpul pula masih belum mencukupi untuk menampung projek berskala besar. Keterlibatan ibu bapa dan ekonomi juga sering terbatas, khususnya di kawasan pendapatan rendah. Dan merupakan cabaran seterusnya lah. Sumbangan kewangan sukar diperoleh dan jurang antara sekolah bandar dan luar bandar semakin melebar. Sokongan komuniti juga rendah disebabkan kurangnya kesedaran dan sumber kewangan. Akhir sekali, hubungan strategik sekolah dan sektor korporat dan NGO masih lemah. Pendekatan keusahawanan sekolah masih belum diteroka secara menyeluruh. Tadbir urus yang lemah dan ketulusan kewangan yang tidak konsisten juga menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah terjejas. Kesimpulannya, cabaran dalam penjanaan dana sekolah di Malaysia adalah rumit dan saling berkait. Ia melibatkan faktor struktur seperti sistem berpusat, kekurangan peruntukan, kelemahan pengurusan dan kurangnya budaya inovatif. Namun begitu, setiap cabaran ini mempunyai ruang untuk diselesaikan dengan pembudayaan dan pemerkasaan keusahawanan dalam kalangan warga sekolah, iaitu bermula daripada pengetua, guru hingga ke komuniti, kita mampu mencetuskan perubahan. Kejayaan sesebuah sekolah bukan semata-mata bergantung kepada jumlah dana yang diterima, tetapi juga pada kebijaksanaan strategik, kekuatan kolaborasi dan
keberanian untuk memimpin perubahan secara beretika. Assalamualaikum, saya Fatimah Laili binti Zamri akan membentangkan cadangan penyelesaian bagi memperolehi dana untuk pembangunan fasiliti sekolah. Yang pertama adalah meningkatkan keberkesanan pengurusan keuangan. Pengurusan dalam organisasi sekolah berperanan penting untuk memastikan penggunaan sumber keuangan yang diperuntukkan dikendalikan secara telus dan cekap. Langkah-langkah proaktif seperti penyediaan laporan keuangan yang lengkap sebagai contoh kemasukan dana, rekod pengeluaran dana, pengurusan bajet dan pemantauan pembelanjaan. Pihak sekolah boleh melihat keberkesanan operasi harian dengan melaksanakan pengurusan keuangan yang efektif serta berjaya melaksanakan program pendidikan yang berkesan. Menurut Rajini Kalidas, keberkesanan pengurusan keuangan sekolah sangat bergantung kepada kecekapan guru besar dalam merancang dan menguruskan dana dengan baik. Guru besar harus mematuhi garis panduan yang ditetapkan dalam buku panduan keuangan sekolah, arahan pembendaharaan serta surat perkeliling daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri. Dan kajian oleh Husaina Banu dan Muhammad Sani Ibrahim menyatakan bahawa latihan yang berterusan dalam bidang pengurusan kewangan penting untuk pentadbir dan kaki tangan sekolah untuk meningkatkan kecekapan mereka. Latihan ini turut membolehkan mereka menguruskan dana dengan baik dan memanfaatkan sumber sedia ada secara optimal. Yang kedua adalah program kesedaran. Untuk memberi kesedaran dan pendedahan kepada ibu bapa, komuniti serta alumni tentang keperluan untuk pembangunan fasiliti sekolah dengan pelibatan banyak pihak dalam menyedari pentingnya penyediaan fasiliti yang berkualiti akan menggalakkan mereka untuk memberi sokongan. Selain pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti bersama komuniti setempat. Program komuniti seperti hari kantin, karnival jualan, konsert amal dan larian amal boleh dianjurkan sebagai satu wadah dalam usaha mengumpul sumbangan daripada komuniti setempat dan pihak luar. Aktiviti ini sekaligus dapat mengeratkan hubungan antara sekolah dengan komuniti. Selain itu, murid juga boleh terlibat secara langsung dan mempelajari nilai kerjasama serta semangat berpasukan. Yang ketiga adalah menjalinkan hubungan dengan bekas murid atau persatuan alumni. Jaringan sosial yang terbentuk dapat meningkatkan keupayaan komuniti melalui tindakan kerjasama bagi mendapatkan manfaat bersama ahli komuniti. Alumni yang telah berjaya dan mampu menyumbang kembali kepada sekolah mereka sebagai tanda penghargaan. Dengan kerjasama ini, mereka bukan sahaja dapat menyumbang kepada dana sekolah, malah boleh membantu meluaskan jaringan sekolah dengan pihak luar atau penaja luar dan menyediakan peluang untuk projek penambahbaikan jangka panjang. Oleh itu, pihak sekolah harus mengambil peluang untuk menggerakkan kembali jaringan alumni melalui program-program tahunan sekolah atau majlis. Yang keempat adalah program dana wakaf. Merupakan salah satu alternatif yang berpotensi besar dalam menjana dana bagi memenuhi keperluan pembangunan fasiliti sekolah. Dana wakaf bukan sahaja penting untuk pembangunan negara kerana pembelanjaan pendidikan yang semakin tinggi. Dengan dana wakaf, beban keuangan pendidikan yang semakin meningkat dapat dikurangkan. Dapat mengurangkan kebergantungan keperluan dana daripada kerajaan sepenuhnya. Pengurusan wakaf yang efisien dapat membantu dalam pembangunan sistem pendidikan negara. Pendidikan merupakan salah satu pelaburan jangka panjang yang memerlukan sumber dana yang mencukupi, terutama dalam penyediaan kemudahan dan fasiliti yang berkualiti bagi melahirkan modal insan yang berdaya saing. Yang kelima adalah projek komuniti.
projek komuniti seperti tanaman, ternakan dan penghasilan produk serta barangan kraft tangan. Aktiviti tanaman seperti kebun sekolah, mini ladang, herba dan tanaman pokok hiasan dan bonsai. Manakala untuk aktiviti ternakan seperti ternakan air kampung, ternakan ikan dalam kolam atau tangki. Bagi penghasilan produk seperti kuih tradisional, biskut dan air minuman. Untuk barangan kraft tangan pula boleh menghasilkan beg kain serta barang hiasan daripada bahan kita semula atau bahan terpakai. Pelibatan pelajar secara aktif dalam projek ini bukan sahaja dapat menerapkan kemahiran keusahawanan, tetapi hasil daripada jualan produk, ternakan dan tanaman murid boleh digunakan untuk pembangunan fasiliti sekolah. Aktiviti ini juga boleh mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dan komuniti setempat. Selain pendekatan ini boleh memberi peluang kepada penjanaan ekonomi berasaskan pendidikan dan kemahiran murid. Yang keenam, menggunakan media sosial untuk mempromosikan barangan dan produk. Produk yang dihasilkan oleh murid dipromosikan di platform seperti Facebook, Instagram, TikTok yang mempunyai capaian pengguna yang luas. Murid juga boleh mengadakan sesi jualan secara langsung atau live. Kaedah ini dilihat lebih berkesan kerana murid boleh memberi penerangan secara detail kepada pengguna tentang produk yang dijual. Murid perlu kreatif untuk menarik minat masyarakat dan dengan penggunaan gambar dan video yang lebih menarik. Yang ketujuh adalah kerjasama antara pihak sekolah, agensi kerajaan dan syarikat swasta. Kementerian Pendidikan Malaysia dan kementerian lain telah mewujudkan pelbagai jenis bantuan keuangan bagi tujuan untuk pembinaan atau pengubahsuaian fasiliti pendidikan. Oleh itu, sekolah boleh mengemukakan permohonan tersebut kepada syarikat-syarikat korporat melalui program tanggungjawab sosial korporat ataupun lebih dikenali sebagai CSR. Syarikat-syarikat besar ini kebiasaannya telah bersedia untuk membantu jika ia memberi manfaat kepada komuniti setempat. Pihak sekolah perlu lebih proaktif dalam mencari peluang dan bantuan dengan menyediakan kertas kerja serta laporan yang meyakinkan pihak luar atau penaja. Itu sahaja. Sebagai kesimpulan, pendidikan keusahawanan membina murid yang kreatif, berdikari dan berdaya saing. Serta ia juga dapat membantu guru memperbaharui kaedah pengajaran dan menjadikan sekolah mereka lebih inovatif. Selain itu, ia juga menjadi asas kepada usaha untuk menjana dana bagi pembangunan fasiliti melalui aktiviti seperti jualan amal, projek komuniti, kerjasama CSR dan wakaf pendidikan. Namun begitu, sekolah berdepan kekangan seperti bajet terhad, birokrasi, kurang kepakaran dan jurang kemudahan. So, implikasinya, fasiliti yang baik dapat meningkatkan kualiti pembelajaran, keselamatan dan juga imej sekolah. Manakala kekurangan dana akan memberi kesan sebaliknya. So, penyelesaiannya termasuklah latihan pengurusan kewangan, pelibatan komuniti dan alumni serta penggunaan media sosial serta kerjasama dari pihak luar. Gabungan pendidikan keusahawanan dan strategi dana yang mampu menjadikan sekolah lebih cekap, selamat dan berkualiti. Sekian, terima kasih.